Okay, hi guys. So hari ni ada masuk order lagi. Customer dari Johor Bahru. Okay, so nak post yang ni. Dia beli custom Thai waistcoat lah. Yang original custom Thailand buat 38mm. So yang ni memang laku keras dekat kedai kita lah. Memang restock je selalu habis. Yang ni pre-order sebab dia nak warna merah. Sebab hari tu warna merah dah habis. So jika nak tahu warna apa yang available ready stock lagi, korang boleh check dekat beg kuning sini lah. Nanti nak akan letak. So untuk yang ni memang tahan lasak lah. Dia memang heavy duty punya waistcoat. Untuk korang yang pakai tubuh besar macam contoh tubuh F44, F55, F66 ke, sampai sekarang ni tubuh F88 pun dah keluar. So jika korang pakai tubuh besar-besar macam tu, memang wajib kena cari waistcoat yang tahan lasak lah. So waistcoat ni dia boleh support sampai 50 PSI ke atas lah. Dan yang paling best dekat waistcoat ni, power dia tak akan drop terus dan takkan rasa lag sangat lah. So tubuh besar biasalah ada sedikit lag tu, memang normal punya. Tapi untuk yang ni dia akan lagi sedap respon tubuh kita lah. Jika macam kita memang tubuh besar, memang kena remat, kena tune kan. So untuk waistcoat ni fungsi dia tak akan macam kalau tuna set berapa boost maksimum tu, contoh maksimum boost tu 45 atau 50 PSI, sampai je 50 PSI dia akan buang yang berlebihan sahaja. So dia tak akan terus drop balik jadi 35. So tak akan rasa lag teruk lah. Dia akan buang boost yang berlebihan sahaja. So untuk waistcoat ni memang feedback customer kita yang dah beli ni memang bagus sangat-sangat, dan kualiti dia memang terbaik yang cun punya lah. Untuk part apa korang kena modify sendirilah sebab dia memang datang sebiji macam ni je. Okay, jom nak bawa tengok ada warna apa lagi yang ready stock lah, senang sikit. So untuk waistcoat ni dia kebanyakan orang beli untuk kereta diesel lah. Kalau petrol nak guna pun sesuai juga sebab diesel dia pun support. Kalau petrol lagi tak ada masalah lah. Okay, so ready stock tinggal yang ni 3 warna sahaja. Warna emas, warna biru, warna hitam. 3 ni sahajalah. Okay, semua sama saiz 38mm. Okay, untuk jenama lain kita pun ada. Sekejap nak tunjuk. Jika korang nak jimat kos sikit, korang boleh pilih yang jenama tire ni. Dia sama saiz 38 juga. Cuma maksimum boost yang dia boleh support rendah sikit. Yang ni, yang tire. Yang ni pun laku keras juga. Dalam sebulan kita boleh jual 5 hingga 6 set lah. Memang laku. 38mm juga. Untuk yang ni dia ada complete set lah. Dia datang satu kotak macam ni. Dia ada barang-barang dia sekali lah. Satu set harga dia 500 lebih sahaja. Untuk yang Thailand custom tadi harganya keras sikit, dalam 1000 lebih lah. Korang boleh check dekat beg kuning sebab harga platform ada markup sikit lah. Untuk jenama famous, kita ada yang ni satu lagi, Turbo Smart. Yang ni baru je sampailah, stok baru. Sebelum ni kita tak pernah order lagi. Yang ni Turbo Smart. Lagi tahan lasak lah yang ni. Jenama famous punya. Yang ni boleh support 48 hingga 58 lah. Maksimum 58. Harga pun 1000 lebih juga. Turbo Smart. Yang ni dia ada kotak. Ada barang-barang dia sekali lah. Gasket apa sekali. Yang ni nanti kalau beg kuning siap nak akan up sekali lah. Dan satu lagi yang ni, design dia lain lah. Dan yang warna hitam. Nampak? Yang macam ni. 38mm juga. Waistcoat kedai kita semua 38mm lah. Yang ni yang custom Thailand jugalah. Dia sama kilang dengan yang tadi. Dia custom. Cuma maximum boost pun lain. Yang ni maximum boost 48 PSI. Harga 1000 lebih juga. Ada kotak sekali barang-barang dia jugalah. Okay, so siapa-siapa berminat, nanti nak akan letak link beg kuning 4 jenis jenama yang lain punya waistcoat dekat bawah ni lah. So korang boleh pilih mana lebih sesuai atau mana korang lebih suka lah. Boleh beli dekat beg kuning laju-laju. Okay, thank you.